Setiap pagi kita melangkah ke sekolah dengan satu harapan. Bukan hanya untuk menuntut ilmu, tetapi untuk membina peribadi. Ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa akar. Kadang-kadang kita terlupa bahawa akhlak itu bukan sekadar pelajaran. Ia adalah amalan. Adablah yang mengangkat darjat. Adablah yang memuliakan insan. Kini tiba masanya kita bangkit bersama, memperbaiki diri, menghias peribadi. Kita hendaklah menjadi murid yang bukan hanya bijak tetapi berakhlak mulia. Kawan-kawan, jom amalkan